Perjalanan tu lebih kurang 2 minggu, daripada bulan Safar, akhir bulan Safar, sehinggalah sampai di Madinah 12 Rabiul Awal lebih kurang. Sampai sana mula-mula sampai di Quba dulu. Dalam perjalanan tu kebetulannya Tuhan uji Nabi dan 3 orang sahabat ni, 3 orang lagi ni, 2 orang sahabat masa tu Abdullah bin Uraikid kapil lagi masa tu, tak ada makanan dah. Habis dah air, kedai kopi tak ada. Bekalang habis. Payah masa tu. Olah kita hak tahun 70-an hak dan dengan saya pun payah. Hak saya umur saya lahir tahun 70. Dan dengan saya pagi-pagi ubi rebuh masa tu. Ubi setelah tak bawa katil motor saya duduk ngetuk. Dan maknanya ubi kayu bawa katil. Rebuh pisang pagi, rebuh ubi pagi. Kalau ada lepeng-lepeng lah maknanya. Nak cari nasi lemak payah, nak cari nasi dagang payah, nak cari nasi kuning payah, nak cari laksang pun payah, pitih pula tak ada. Nasi lemak mungkin kalau ada orang jual mungkin 10 sen je, pitih tu tak ada. Mak saya kata, mak gaji 2 riyal je, nganyang, cikgu nganyang 2 riyal je. Masa tu orang kata payah hidup ni Malaysia ni. Malaysia hari ni susah pak yi. Payah tu, payah ni, payah tu, payah ni, barang mahal, semua mahal orang kata. Ingat gak molek masa 80-an, 70-an, 60-an, kereta tak ada, motor tak ada, nasi lemak tak ada, rumah pun buruk, pitih pun tak ada masa tu. Mana senang dengan learning rumah 4 teh kereta, 5 teh motosikal, kedai kopi penuh semua, kedai pelikan penuh juga, atas jalan raya kereta penuh, nak lalu pun tak boleh kalau cuti-cuti. Dah mana susah dengan dulu. Senang hari ni lah. Mu tak ada PT pun mungkin ada juga 102 dalam rumah. Dulu orang kerja tak ada PT sungguh. Siapa ada beri anak ke orang ada. Petang ni orang mari cerita mau saya, format mari cerita. Kata dulu waris dia gini-gini, waris apa dia, abang ipar dia, beri ke orang Jawa bila adik dia. Besar dah nikah dah abang ni. Lalu mak kat bawah adikmu ada seorang dengan orang Jawa, cakap Jawa, jadi muka Jawa kena di Kuala Lumpur. Susah. Ramai mana hak jenis beri anak ke orang. Payah. Bersyukurlah kalau kita berada di zaman 2000 ni. Kedai pala ikan penuh, kedai pala kambing pun penuh, kedai kopi penuh, atas jalan raya pun penuh, kereta 2-3 teh di rumah, motosikal 4-5 teh di rumah. Jadi macam selipar dah motosikal maknanya. Tak ada PT juga, ada zakat, ada maidan, ada bantuan ikasih. Mari mau saya ikasih. Tanya ustaz lagu mana, ada 2 orang bagi ikasih. Ceritalah anak ada berapa orang. Maknanya adalah bantuan dah, kawan-kawan kita ada pula. Jangan balah dengan kawan-kawan. Dengan jiran-jiran kita tak ada, ya tolong, ya tak ada, kita tolong pakat. Makna nak cerita dengan zaman dulu, wak pada main ke politik ni, Allah nak khabar zalimnya kerajaan siapa maknanya. Dengan zaman 70-an tak kerti nak beza dengan 2000. Biar kau adil maknanya. Nabi SAW jumpa dengan Ummu Ma'bad, keluarga Ummu Ma'bad. Bekalang api dah ni jumpa dengan satu keluarga di tengah padang pasir. Nama dia Ummu Ma'bad, suaminya Abu Ma'bad nama.